Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai semua. Okey, ini adalah perbentangan bagi subjek EDUP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Kita nak bincangkan apa sebenarnya? Jadi, inilah tajuknya iaitu kesan perubahan sistem pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Faiz bin Mak Hussein, pelajar pendidikan awal kanak-kanak dari IPG Kampus Pendidikan Islam iaitu tahun 2 semester 2 perpuluhan 10. Memegang akta giliran 2022 2023 401 03. Okey, jadi jom kita pergi ke perbincangan selanjutnya. Let's go. Jadi apa yang kita nak bincangkan sebenarnya? Jadi inilah kesimpulannya. Iaitu mula kita nak bincangkan pengenalan apa itu mobiliti sosial, apa itu transformasi pendidikan, apa semua. Jadi selepas kita kenal, barulah kita masuk kepada apa yang ingin kita ketinggalkan. Iaitu kita ingin mendengarkan apa kesan perubahannya dan transformasi pendidikan dalam konteks semasa. Jadi saya telah memilih kesan iaitu integrasi teknologi sebagai pembangkit mobiliti sosial. Kemudian apa cabaran dan juga cadangan dalam transformasi pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada kesan dan akhir sekali kepada rujukan. Jadi inilah definisi pendidikan, iaitu pendidikan adalah proses sistematik untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang penting untuk pembangunan peribadi dalam masyarakat. Ia berfungsi sebagai penggerak untuk mobiliti sosial. Jadi pendidikan ni adalah salah satu faktor utama untuk mobiliti sosial. Apa itu mobiliti sosial? Kejap lagi kita bincangkan. Jadi pendidikan ni juga ia membolehkan individu untuk meningkatkan status sosioekonomi mereka melalui peningkatan peluang dan pemerkasaan dalam pelbagai bidang. Jadi itulah pendidikan, iaitu pengetahuan untuk meningkatkan nilai dan diri masyarakat. Jadi apa tu pula mobiliti sosial? Jadi mobiliti sosial ni merujuk kepada keupayaan individu atau kumpulan untuk bergerak di dalam atau antara strata sosial. Maksudnya dalam sebuah masyarakat lah. Jadi macam mana dia nak berkomunikasi, nak bersosial dan juga sebagai fungsi dalam masyarakat. Iaitu mobiliti sosial ni dia merangkumi perubahan dalam status sosial dan kedudukan ekonomi. Ia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan norma masyarakat. Jadi ini konsep ini adalah pentinglah untuk menganalisis kesan pendidikan itu terhadap mobiliti sosial. Jadi mobiliti sosial ni dia dipecahkan kepada dua jenis, iaitu mobiliti vertikal dan juga mobiliti horizontal. Apa tu vertikal? Apa tu horizontal? Vertikal ni adalah perubahan kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial secara menaik atau menurun. Secara menaik, secara menurun? Kita tengok contoh. Okey, antara contoh stratifikasi sosial secara menaik adalah seseorang kanak-kanak dari keluarga miskin berjaya mendapatkan pengajian dan menjadi seorang. Ini menunjukkan peningkatan status sosial melalui pendidikan. Apa tu pula stratifikasi sosial menurun? Ia adalah contohnya seorang individu yang diberhentikan kerja dan tidak lagi mampu menyara keluarga seperti dahulu.
Ini menandakan penurunan status dia daripada dia boleh bekerja sampailah dia tidak boleh bekerja. Okay. Itu adalah contoh mobility vertikal. Mobility horizontal pula perubahan dalam kehidupan sosial seseorang tetapi tanpa melibatkan perubahan dalam hierarki atau taraf sosial. Individu ni bergerak dari satu kedudukan ke kedudukan yang sama tarafnya dalam masyarakat. Contohnya adalah seorang guru berpindah dari mengajar di sekolah rendah ke sekolah swasta tetapi masih dalam profesyen yang sama. Tiada perubahan taraf sosial yang besar berlaku. Itulah contoh untuk mobility horizontal. Okey, apa hubungan antara pendidikan dan mobility sosial ni? Jadi, pendidikan ni dia sebenarnya memainkan peranan penting. Iaitu saling melengkapilah dengan mobility sosial ni. Iaitu dalam usaha menegakkan individu dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk status sosioekonomi yang lebih. Jadi, inilah sebabnya pendidikan itu penting. Pertama, pendidikan ini dia mampu untuk membuka peluang kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, akses pendidikan yang sama juga membantu mengurangkan perbezaan kelas sosial dalam masyarakat. Jadi kalau kita tengok, pendidikan ni adalah sama rata dan terbuka kepada semua golongan. Tak kira lah dari golongan miskin ke, dari golongan berpendapatan tinggi ke, semua layak untuk mendapatkan pendidikan. Seterusnya, pendidikan membekalkan ilmu dan kemahiran yang meningkatkan keyakinan dan keupayaan membuat keputusan hidup. Jadi, pendidikan juga berfokuskan untuk individu dari latar belakang miskin iaitu berpeluang untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi melalui pencapaian. Okey, apa transformasi pendidikan dalam konteks masa ni? Okey, jom kita tengok. Mesti semua ingat lagi kan time COVID. Jadi inilah antara salah satu faktor perubahan dalam sistem pendidikan kita. Bilakah sistem permulaan digunakan? Jadi, ianya sebenarnya dah ada tapi dia diperluaskan ataupun ditekankan lagi lah pada waktu wabak COVID-19. Ingat tak sekolah tu diarahkan oleh kerajaan untuk ditutup atas pencegahan wabak COVID-19 yang merebak. Pihak pentadbiran sekolah telah merancang untuk meneruskan pembelajaran menggunakan kertas talian. Jadi walaupun kita COVID-19, tak kita dulu masih lagi kena belajar, masih lagi kena sekolah. Melalui apa? Pendekatan atas talian. Jadi inilah antara kesan pendidikan terhadap mobiliti. Jadi mobiliti struktur. Jadi transformasi digital dalam pendidikan ni macam saya kata tadilah membawa kepada perubahan besar dalam mobiliti struktur. Dengan kemajuan teknologi iaitu akses kepada pendidikan semakin meluas dan tidak lagi terhad kepada pelajar di bandar sahaja. Selain itu, kurikulum kalau kita tengok kini dia macam lebih fleksibel, membolehkan pelajar memilih bidang yang sesuai dengan keperluan pasaran kerja. Kerajaan dan sektor swasta juga dia bekerjasamalah untuk memperkasa infrastruktur teknologi pendidikan. Untuk apa? Bagi memastikan ramai pelajar mendapat manfaat dari pendidikan digital. Okey, bagaimana perubahan dalam sistem pendidikan memberi kesan kepada mobiliti sosial pelajar? Jom kita tengok apa kesan perubahannya. Iaitu pengintegrasian teknologi sebagai pembangkit mobiliti sosial. Apa tu integrasi teknologi? Integrasi teknologi sebenarnya
kepada proses penyepaduan alat digital dan aplikasi teknologi dalam sistem pendidikan secara menyeluruh untuk menyokong pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. Jadi, apakah dasar pendidikan dan mobiliti sosial yang telah digariskan? Okey, kalau kita tengok dasar pendidikan ni dia sebenarnya memang menggalakkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu seperti di mana digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Kita tengok apakah anjakan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okay, let's go. Tengok. Berdasarkan anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 tu, dia ada satu anjakan 1 hingga 13 tu, salah satunya anjakan 7 iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia ni menekankan tentang pemanfaatan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi KPM sendiri pun amat meningkatkan ataupun menggalakkan penggunaan ICT dalam PDP. Jadi, apakah anjakan itu tadi? Iaitu yang pertama adalah menyediakan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui One Best Study Net bagi 10,000 sekolah. Inilah antara salah satu inisiatif ataupun langkah yang telah diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ni bagi memanfaatkan ICT. Inilah antara kesan pendidikan terhadap mobiliti sosial, bukan sahaja terhadap pelajar tetapi juga dapat digunakan oleh komuniti masyarakat. Okey, seterusnya usaha kerajaan telah menambahkan bahan media guru terbaik iaitu dalam menyampaikan subjek melalui perkongsian kandungan dalam talian. Yang ketiga adalah memaksimumkan penggunaan ICT iaitu bagi pembelajaran jarak jauh dan kadar pendiri untuk memperkasa akses kepada pengajaran berkualiti tinggi. Jadi, mengapa kerajaan atau Kementerian Pendidikan Malaysia ni dia amat menegaskan penggunaan ICT? Ini adalah disebabkan beberapa faktor iaitu penggunaan ICT di sekolah masih tidak mencapai tahap yang memuaskan baik dari segi kualiti maupun kuantiti. Jadi ICT ini juga merupakan ataupun mempunyai potensi yang sangat besarlah untuk memaju proses pembelajaran ilmu dan kemahiran berfikir yang luas. Namun demikian, potensi ini belum lagi mencapai tahap yang dikehendaki. Jadi inilah antara usaha kerajaan terhadap pendidikan demi menjamin mobiliti sosial, demi menjamin mobiliti sosial yang baik. Ini juga merupakan contoh petikan yang saya kutipkan daripada artikel-artikel dan juga sinar harian dan juga berita yang berkaitan dengan pemerkasaan integrasi teknologi itu dalam meningkatkan pembangunan sosial dan memberi peluang pekerjaan kepada golongan belia dalam masyarakat. Jadi kalau kita tengok pendidikan juga yang amat menekankan amat berkait dengan kemahiran. Jadi banyak yang golongan belia ataupun pelajar mendapat kemahiran dari teknologi pendigitalan. Ini juga merupakan antara contoh
seperti yang telah dipetik daripada e-jurnal, daripada e-wacana. Jadi itulah antara akses kepada mobiliti sosial adalah melalui pendigitalan teknologi. Jadi kalau kita tengok pertama adalah akses internet, celik dijayakan pembelajaran digital. Sebenarnya KPM juga dia membawa perubahan positif kepada landscape pendidikan negara melalui digital juga. Pun sekolah dan juga gaya pembelajaran juga antaranya future classroom telah diwujudkan untuk menunjukkan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Ini merupakan antara contoh ataupun huraian berkenaan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okay, jom kita tengok. Integrasi teknologi ini bukan sahaja berfokuskan kepada kawasan bandar, malahan didedahkan juga kepada sekolah-sekolah pedalaman dan juga masyarakat yang berada di kawasan luar bandar. Contoh daripada e-wacana ni, kita dapat tengok dia menggunakan sistem mendedahkan aplikasi digital yang menarik pada sekolah-sekolah pedalaman. Jadi terbuktilah dia dapat menarik motivasi pelajar untuk lebih semangat lagi dan lebih tertarik untuk belajar. Jadi, ini merupakan antara contoh teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan. Antaranya adalah alat digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan juga Canva Education. Selain itu, aplikasi interaktif juga boleh meningkatkan keberkesanan pengajaran itu. Antaranya adalah Kahoot, Quizzes, Padlet dan Nearpod. Selain itu, guru juga boleh menggunakan bahan sumber terbuka supaya anak-anak itu dapat juga mengeksplor ataupun belajar secara kendiri. Iaitu menggunakan apa? Menggunakan OC, YouTube Education dan juga Open Learning. Selain itu, guru juga boleh menggunakan kelas secara maya ataupun hybrid. Jadi tak kira berada di lokasi mana-mana pun, guru tetap boleh menjalankan proses PDP melalui teknologi yang telah dibekalkan. Inilah merupakan contoh aplikasi teknologi dalam pengajaran pembelajaran. Kalau kita tengok video tu, dia ajar cara untuk menggunakan Google Slide dan juga menggunakan word wall macam mana. Jadi guru-guru dan juga kanak-kanak juga dapat belajar dan bermain sambil belajar. Mereka dapat belajar melalui bermain permainan yang menarik. Okey, jadi apa kaedah pembelajaran baru dan juga mobiliti sosial? Jom. Jadi menurut OECD 2020, strategi pedagogi inovatif ia amat memainkan peranan yang penting dalam membentuk kompetensi abad ke-21 yang diperlukan untuk mobiliti sosial. Jadi ini adalah merupakan antara kaedah pembelajaran baharu dalam pengintegrasian teknologi. Antara kaedahnya adalah pembelajaran hybrid dan juga teradun. Apa tu pembelajaran hybrid
dan teradun. Pembelajaran hybrid ataupun teradun iaitu gabungan antara pembelajaran bersengka dan dalam talian yang memberikan pembelajaran tu lebih fleksibiliti masa dan tempat kepada pelajar. Ia amat membantu pelajar di kawasan pedalaman atau yang bekerja sambilan untuk terus menimba ilmu walau di mana pun mereka berada. Selain itu juga, dengan adanya teknologi Flip Classroom dapat diwujudkan. Apa tu Flip Classroom? Flip Classroom ni, dia sebenarnya pelajar ni dia dapat belajar secara kendiri terlebih dahulu di rumah melalui video atau bahan interaktif yang dibukakan Zoom. Manakala masa di dalam kelas digunakan untuk aktiviti mendalam seperti perbincangan dan pengaplikasian. Ini juga meningkatkan keaktifan pelajar dan membina autonomi pembelajaran. Seterusnya adalah pembelajaran berasaskan projek dan masalah. Ini juga dapat menggalakkan interaksi ataupun menggalakkan pemikiran kanak-kanak dalam penyelesaian masalah. Jadi guru-guru adalah memainkan peranan penting sebagai pembimbing dan juga tunjuk ajar. Jadi kanak-kanak ini dapat belajar secara sendiri dan juga menyelesaikan isu di sinan secara kolaboratif antara kawan-kawannya dan juga dapat meningkatkan daya pemikiran kritis lah, terutamanya dalam penyelesaian masalah dan kerja pasukan. Jadi kalau kita tengok kemahiran-kemahiran ni sebenarnya penting dalam pasaran kerja. Contohnya mereka tahu cipta penyelesaian air bersih untuk komuniti setempat. Jadi bukan sahaja ia dapat memberikan kemahiran ataupun pengetahuan kepada diri sendiri, tetapi dapat memberi manfaat juga kepada komuniti setempat. Ni antara kaedah pembelajaran yang baik, iaitu kaedah gamifikasi dan realiti maya ataupun lebih dikenali sebagai VR lah. Jadi unsur permainan game ataupun yang melibatkan markah, rencana dan simulasi realistik ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pelajar. Contohnya yang kita bawakan adalah virtual reality ataupun VR membolehkan pelajar mengalami secara langsung lah. Secara langsung maksudnya mendapatkan pengalaman secara langsung seperti lawatan, contohnya tak mampu nak pergi ke zoo, tak mampu nak pergi ke museum, mereka dapat melihat ataupun dapat melawat ke tapak bersejarah atau eksperimen sains tanpa risiko sebenar dan penggunaan kos yang tinggi. Jadi amat menarik. Jadi dalam banyak-banyak kecanggihan di seluruh motor ini mestilah ada kekurangan. Jadi ini adalah antara cabaran dalam transformasi pendidikan. Antara cabarannya adalah jurang digital lah. Kalau kita tengok kajian yang telah dibuat oleh CMC pada 2021 menunjukkan hampir 36% isi rumah luar bandar tidak mempunyai sambungan internet stabil, menyebabkan pembelajaran digital ni menjadi tidak konsisten. Jadi ada yang tidak boleh buat, ada yang boleh buat. Jadi pelajar di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak contohnya dia terpaksa lah ke puncak bukit untuk mendapatkan isyarat internet yang sesuai lah untuk menyertai pembelajaran digital. Selain itu, cabaran kemahiran guru lah
Kita tidak lari dengan pembayaran guru kerana ramai guru yang hotai ataupun guru senior kurang terlibat kepada pedagogi digital dan inovatif. Lagi-lagi pada abad 21 ni banyak melibatkan pedagogi pembelajaran abad ke-21. Jadi laporan yang dibuat oleh OECD menyatakan bahawa latihan profesional guru masih tertumpu kepada kandungan tradisional seperti penggunaan kaedah chalkboard, iaitu hanya menulis guru hanya menyampaikan dan kadang-kadang menulis menyanyi jadi tidak melibatkan interaksi ataupun pendekatan pendidikan ke arah era digital. Selain itu juga cabaran pada sokongan emosi dan sosial lah terhad kerana apa pembelajaran atas talian yang berpanjang contohnya semasa pandemik COVID-19 juga sebenarnya mengakibatkan tekanan emosi kepada pelajar seperti rasa sunyi dan hilang motivasi. Menurut UNICEF 2021, kadar kebimbangan dan kebimbangan dalam kalangan remaja meningkat 30% ketika tempoh PDPR. Selain itu, kesediaan sistem dan dasar. Kita dah boleh ladilah kerana ada sesetengah sekolah ataupun setengah kawasan tu dia mengalami cabaran daripada segi infrastruktur, contohnya kapal komputer, sambung internet serta perisian pembelajaran belum merata ke seluruh negara. Maksudnya ada beberapa tempat tu ada yang ada, ada yang tak ada. Selain itu, dasar pendidikan sedia ada juga masih belum cukup fleksibel untuk mengadaptasi keperluan teknologi dengan pantas. Okey, jadi apa jangan penyelesaiannya? Jadi kalau kita tengok antara usaha kerajaan ataupun cadangan yang boleh dibuat, antaranya adalah meluaskan akses internet dan juga peranti. Contohnya, pelaksanaan pelan jalur lebar nasional oleh MCMC serta program pemberian tablet oleh Yayasan Khazanah dan JMC seperti Teknologi Malaysia telah melakukan peningkatan seperti Telekom Malaysia telah melakukan peningkatan kadar kehadiran PDPR di kawasan luar bandar. Seterusnya, antara cadangan yang boleh dibuat adalah latihan berterusan untuk terutamanya guru yang kurang berkemahiran, yang senior. Jadi, bengkel teknologi secara berkala boleh dilaksanakan. Contohnya melalui inisiatif Deliver dan Digital Classroom KPM boleh diperkasakan. Selain itu juga program guru inovatif digital juga boleh diperluas sebagai model mentor. Seterusnya adalah pusat komuniti digital. Jadi mewujudkan perpustakaan desa dan juga pusat internet komuniti boleh dijadikan sebagai hub pembelajaran dengan kerjasama NGO dan juga persatuan dan juga PVT. Selain itu juga cadangan yang dilaksanakan adalah program mentorship dan counselling. Sekolah boleh menunjukkan pasukan kaunselor digital dan juga e-badi dalam kalangan rakan sebaya untuk menyokong kesejahteraan mental pelajar. Jadi tak ada masalah jika berlaku isu kemurungan apa semua, jadi dapat menyebabkan kadar kesejahteraan
emosi yang tidak stabil. Jadi itulah antara isu, antara kesan, cabaran juga langkah yang melibatkan pendidikan dan juga mobiliti sosial. Jadi kesimpulannya, semua pihaklah, pihak kerajaan, institusi pendidikan dan juga masyarakat perlu bekerjasama untuk menjadikan pendidikan lebih inklusif dan berkualiti. Pendidikan yang relevan dan moden membantu pelajar meningkatkan taraf hidup. Teknologi dasar dan teknik pembelajaran baru memainkan peranan penting dalam membantu pelajar menyesuaikan diri dengan keperluan masa hadapan. Jadi, ini merupakan antara rujukan yang telah diguna pakai dalam merujuk dan mencari isu dalam penghasilan persembahan tugasan. Jadi, itu saja pembentangan bagi persembahan tugasan 3 sosiologi dalam pendidikan. Jadi, terima kasih kepada sudi penonton, dan sebarang permasalahan bolehlah komen di ruangan komen yang disediakan. Okay, jangan lupa like, follow dan juga subscribe. Bye-bye.